Assalamualaikum cikgu. Hari ini cikgu saya akan sharekan cara untuk cikgu menghantar tugasan kepada guru-guru di bawah cikgu. Jadi cikgu akan masuk ke Google Classroom, cikgu akan ambil kelas cikgu. Contoh saya ambil kelas guru kanan mata pelajaran sains. Okey, kita masuk ke kelas kita pun. Pergi ke classwork di bahagian atas. Kemudian cikgu akan nampaklah topik-topik yang telah kita beri. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minggu keempat punya tugasan akan kita letak dalam topik 5, topik ERPH. Maka kita pergi ke create untuk masukkan tugasan minggu 4 lah kan. Okay, dekat kawasan classwork pergi create, cikgu ambil assignment. Kemudian pergi ke belah kanan topik, cikgu pilih topik ERPH. Sebab kita nak pastikan minggu 4 punya arahan masuk dalam topik ERPH. Okey, klik ERPH dan bahagian title, cikgu tulis tajuk minggu 4 dan tarikhnya 2 bulan hingga 6. Okey, bila cikgu dah tulis tarikh dekat situ, nanti assignment minggu 4 ni akan masuklah di bawah kawasan topik ERPH. Okey, instruction tak payah. Kalau lain kali nak letaklah. Okey, maka cikgu assign kat sebelah kanan atas. Okey, cikgu assign. Barulah dia akan masuk dalam tugasan ERPH minggu 4 dah muncul. Okey, begitulah cikgu akan buat untuk minggu 5 dan sampai seterusnya. Nak bagi bila tak kisah. Hari Khamis dah boleh lah. Khamis, Jumaat. Eloklah untuk orang yang dah siap awal boleh bagi je. Okey. Lepas tu, katakanlah cikgu nak tambah topik ke-6. Contohlah kata ABM ke OPR ke apa-apalah yang cikgu nak. Cikgu hanya pergi ke bahagian classwork juga. Okey, kejap. Pergi ke classwork. Okey. So, naik atas. Tengok, pergi ke bahagian create. Sama juga cerita dia macam tadi nak hantar assignment. Cuma, topik kita sekarang ni kita kena create baru. So, kita ambil topik, kita ambil create topik. Wujudkanlah topik baru. Jadi, topik baru kita tadi kita buat nombor 6 lah. Sebabnya last kita punya topik 5 kan, ERPH. Jadi, kita buat nombor 6. Iaitu ABM contoh. Okay, ambil ABM. Kata cikgu nak ABM daripada cikgu ni ha. So, cikgu pun buat topik 6 ABM dan bahagian kiri yang title tu cikgu tulis juga ABM. Sebab dekat title ni lah baru cikgu tu boleh hantar kerja. Kalau kita tak tulis title dia macam klik tak jadi dekat topik tu, dekat tajuk tak jadi. Okay, dah tulis ABM. Cikgu pun pergilah assign dekat biru atas. Okey, assign, hantar kerja. Maka cikgu akan nampak topik baru yang cikgu dah wujudkan tu ada kat atas. Cuma tak cantik, tak ikut susunan. Maka kita nak susun nombor 6 ni kat bawah. Cikgu pergi ke titik 3 belah kanan tu yang sama aras dengan perkataan ABM. Cikgu klik move down. Okey, dah move down dia akan turun satu step je. So, move down lagi. Dia turun satu-satu. Maka kita ulang proses turun ke bawah. Sini juga ada button move up. So, cikgu boleh turun, boleh naik. Ikutlah semua topik tu boleh disusun. Okey, bila dah habis, semua dah cantik, maka dah siap topik baru. Okey, kalau kata tak nak, salah lah, tak jadilah. So, cikgu boleh delete topik ni dengan pergi ke ni bahagian yang nak hantar kerja tu lah. Tu saya tunjuk tu. View instruction tu. Kalau atas saja topik tak jadi.
Kena ada yang kecil juga tu lah, yang dia punya tajuk tu kan, ABM tu. Okay, jadi kita nak buang dia, tak jadi. Klik kanan sama ada nak edit, nak tukar ataupun nak buang, just delete je lah. Tak jadi nak hantar topik baru. Okay, dah delete dia akan hilang. Okay, so itu saja. Terima kasih cikgu-cikgu. Semoga terus berdigital.